Kalau lepas pembedahan, luka lambat nak sembuh. Ini 5 benda penting yang korang kena jaga untuk percepatkan penyembuhan. Yang pertama, pastikan gula terkawal. Terutamanya kalau orang yang ada kencing manis ke, gula yang tinggi ni dia boleh menyebabkan luka lambat sembuh dan mudah dapat infection. Yang kedua, kena jaga kebersihan luka tu betul-betul. Kena ikut arahan doktor. Lepas tu jangan sentuh luka dengan tangan yang kotor dan jangan sapu benda yang pelik-pelik lah dekat kita punya luka tu. Yang ketiga, cukupkan nutrisi untuk penyembuhan luka. Badan kita ni perlukan protein yang cukup untuk bina tisu dan juga untuk pembentukan kolagen. Vitamin C, dia boleh bantu menghasilkan kolagen secara semula jadi dan boleh kuatkan imun badan. Zinc ni dia boleh mempercepatkan penyembuhan luka dan sokongan imun sangat penting untuk mengelakkan infection pada luka tu. Bila nutrisi cukup, memang ketara lah. Luka tu akan jadi lebih cepat sembuh. Yang keempat, elakkan merokok. Bagi sesiapa yang merokok boleh kurangkan ataupun boleh berhenti terus merokok sebab kita nak bantu luka tu cepat sembuh. Yang kelima, dapatkan rehat yang cukup dan kurangkan stres. Bila kita tidur tu lah badan kita akan repair dan kalau kita stres, dia proses penyembuhan tu akan jadi lebih perlahan. Kalau sesiapa yang nak tahu set nutrisi yang boleh bantu untuk menyokong penyembuhan luka, boleh komen set luka atau boleh terus klik link dekat saya punya bio.